Kali I buat video makan steamboat dekat Cameron, ramai akan suggest untuk try tempat ni pula. And seawal pukul 5 petang, kedai dah full dengan customer tau. I tunjuk apa yang ada kat sini and korang decide berbaloi ke tak. Untuk daging, setiap jenis ada 5 perapai. Seafood dia banyak, ada 9 jenis. Penting fresh and orang akan sentiasa top up setiap kali dah makin berkurang. And bestnya kat sini ada sos sukiya juga. Dia dah mixkan siap-siap, korang just tinggal ambil and makan. Untuk air, I paling suka sebab dia tak letak air siap-siap. So tak adalah air tu cerah. Ambil ais, letak dalam gelas besar macam ni, isi air mana yang korang nak and boleh buat float dengan aiskrim. Asalah steamboat kat Cameron tak ada strawberry. Nak feeling premium sikit, boleh add on smoked duck untuk di grill and also cheese. So taste test. So macam biasalah, tom yum kat sini just nice. Tak pekat sangat, tak cerai sangat. Bolehlah buat hirup-hirup and also celur seafood. Rasa kedai steamboat sekarang dah kena wajibkan sos sukiya ni sebab rasa dia memang naikkan selera. Sos tai hu, I dah tak nampak batang hidung dia dah. Ni first time I rasa sangat berbaloi untuk korang add on sebab smoked duck grill sangat-sangat sedap. Dan dulu location dia dekat apartmen Tanah Rata. Sekarang diorang dah pindah dekat area Golden Hill. So nak datang, ni location and working hour dia.